Hibah ni kebanyakannya di antara adik-beradik mungkin seorang dua yang dapat. Yang lain tak dapat. Apa sebenarnya berlaku? Apa sebenarnya berlaku sehingga perjanjian hibah sebut dibuat begitu sekali? Betul. Ini bukan perkara yang main-main kan. Sebelum ini bersalam-salaman, bermaaf-maafan di hari raya datang, bawa ziarah, bawa anak-anak, berkunjung-kunjungan dengan adik-beradik, kenduri kendara, datang macam biasa. Adik-beradik, hubungan baik. Tapi bila hibah ni berlaku, kan, setelah apa jadi, kan? Mana kemesraan selama ni sebagai adik-beradik? Apa yang manfaatnya jadi begini kan? Bagi saya lah, harta ni sekejap je. Tak boleh buat mati. Tetapi hubungan keluarga habis. Saya rasa